Bekas Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin memilih untuk tidak mengulas mengenai kedudukannya sebagai Ketua Pembangkang di Parlimen. Nanti, jawabnya secara ringkas apabila ditemui pemberita di Dewan Rakyat selepas menghadiri sesi taklimat oleh Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang seperti yang dilaporkan oleh Berita Harian. Datuk Awang Hashim yang turut berada di tempat kejadian menambah bahawa keputusan mengenai perkara tersebut akan diumumkan pada tarikh yang akan datang. Saya akan jawab soalan itu kemudian. Kami sudah mencapai kata sepakat dalam kalangan Perikatan Nasional, itu yang paling penting. Keputusan lain akan menyusul selepas itu, ujar beliau. Susah untuk membuat semua keputusan sekaligus. Yang pasti, kami sudah melantik pengerusi PN, jelas Datuk Awang lagi. Bagi Datuk Wan Saiful Wan Jan, bekas Ahli Bersatu, beliau menegaskan bahawa Hamzah masih kekal sebagai Ketua Pembangkang. Saya percaya keputusan mengenai siapa yang patut memegang jawatan Ketua Pembangkang perlu diputuskan oleh Ahli Parlimen itu sendiri. Kita tunggu keputusan daripada PN, tetapi saya yakin pengerusi PN yang baharu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, akan membuat keputusan yang terbaik, katanya. Ditanya mengenai kemungkinan pemimpin baru untuk jawatan tersebut datang daripada PAS, beliau menyatakan bahawa pencalonan akan dibuat oleh PAS. Namun siapa yang mereka pilih, itu adalah keputusan PAS. Sebagai contoh, Hamzah juga sebelum ini dicalonkan oleh PAS, tambahnya. Beliau turut menyatakan harapannya agar Hamzah terus kekal sebagai Ketua Pembangkang. Sebelum ini, PAS mengumumkan hasrat mereka untuk mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat dengan nama calon yang akan diumumkan pada masa akan datang. Menurut Timbalan Setiausaha Agong PN, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, keputusan mengenai jawatan Ketua Pembangkang yang baharu telah dipersetujui dalam mesyuarat luar biasa Majlis Tertinggi PN hari ini.